Melayu tak apa, ambillah lagi, curilah lagi, rompaklah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Melayu saja buat aku tu. Pasal Melayu ni tak ada keyakinan diri, tak ada keyakinan kepada keupayaan bangsa sendiri. Dia perlu sokongan bangsa lain untuk dia jadi ketua. Pernah dengar tak bangsa Cina dan India menceritakan buruk tentang bangsa mereka pada orang lain? Tak pernah. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan yang dikeluarkan MB Sanusi apabila Menteri Besar Negeri Kedah tersebut menempelak YB Hulu Langat yang sebelum ini lantang mengutuk pemimpin-pemimpin Melayu melakukan sakau di Parlimen atas kepentingan politik baru-baru ini. Menerusi potongan video berkempen MB Sanusi yang dikongsikan di akaun TikTok edisi siasa itu, MB Sanusi menganggap YB Hulu Langat bagaikan tiada keyakinan untuk mendapatkan sokongan dari bangsa sendiri, jadi beliau terpaksa mendapatkan sokongan dari bangsa lain di Malaysia untuk menjadi seorang ketua. Dengarkan ulasan pedas MB Sanusi itu di sini. Kita ni, Melayu dia boleh rompak, dia boleh curi, dia boleh sakau, dia boleh mentekan darah biar rakyat dalam negara kita ni. Janji Melayu, janji Islam, tak ada masalah. Yang tak boleh, Cina dengan India, tak boleh. Melayu, curi, rompaklah harta rakyat dalam negara kita. Musuh hanya berbisik-bisik. Pernah dengar orang Cina cerita kejahatan bangsa dia kepada orang? Tak pernah. Pernah dengar bangsa India cerita kejahatan kepada bangsa lain? Tak pernah. Ada mana-mana bangsa lain di dunia ni cerita buruk bangsa dia kepada orang? Tak pernah. Melayu saja buat begitu. Pasal Melayu ni tak ada keyakinan diri, tak ada keyakinan kepada keupayaan bangsa sendiri. Dia perlu sokongan bangsa lain untuk dia jadi ketua, untuk dia memimpin, menjarah dan menikmati semua keistimewaan sebagai ketua. Maka dia burukkan bangsa dia untuk dapat sokongan bangsa lain. Itulah yang sedang terjadi pada masa ini. Maka musuh terus berbisik-bisik, orang Melayu terus hinggap bersipongang memburukkan bangsa sendiri. Semua keburukan didedah waktu ada pemilihan. Tujuannya apa? Supaya mereka satu puak tidak dipilih, pilihlah aku. Tak ada niat selain pada itu. Subscribe with notifications on.